Perancang Tengah Warisan Negara, Hector Havel mengakui bahawa Johor Darul Ta'zim (JDT) adalah salah satu sebab beliau bersetuju untuk mewakili Malaysia. Pemain berusia 28 tahun itu menyarung jersey kebangsaan buat kali pertama ketika menewaskan Nepal dengan keputusan 2-0 pada aksi pertama kelayakan Piala Asia 2027. Beliau bagaimanapun mengakui bahawa keputusan untuk menyertai pasukan kebangsaan juga bertitik tolak daripada reputasi JDT yang gah di pentas Asia. Saya telah berlatih dengan JDT sebelum ini. Mendapat peluang berada di JDT juga merupakan salah satu sebab mengapa saya bersetuju untuk bermain untuk negara saya, Malaysia. Satu penghormatan besar bermain untuk negara saya dan keistimewaan untuk berada di kelab besar, katanya di ruangan komen. Havel yang kini beraksi buat kelab Portugal, SC Portimonense juga mendedahkan bahawa akan ada lebih ramai pemain warisan baharu menyertai Malaysia kerana JDT. Ramai pemain Malaysia di luar negara akan bermain untuk Malaysia sekarang kerana ada kemungkinan menyertai kelab besar seperti JDT, kelab 10 terbaik di Asia, tambah Hector Havel.